Kau dah boleh bawa ke tengah dah ni Ain. Dah boleh bawa ke tengah dah. Abang dah nak masukkan model dah kau tu. Puja dia smart buat. Kau salah pusingan kau ni. Kau patutnya macam gitu. Kau 3 batu je. Pasal kau ambil sampai batu yang tu. Apa? Bukan letak atas ni Benda tak ada apa. Kau yang buat salah. Pandai. Itulah. Kau selagi tak hilang ingatan Ain, okey. Berhenti dulu. Pandai. Bagus. Kita tak kisah Ain, kau nak berhenti pun. Janji kau tak melanggar. Kau tak melanggar tu aku dah bersyukur. Na'udzubillah dah. Ya. Sikit-sikit. Lain jadinya korang. Daripada senonoh terus tak senonoh jadinya. Dia kena tegas juga kadang-kadang. Budak tu kena boleh. Aku dah standby. Mana batang ubi aku tadi. Aku memang tengok batang ubi. Slow sikit. Sikit lagi. Bagus perempuan ada lesen. Kau kalau nak harapkan lelaki je, tapi kalau satu hari lelaki tu sakit macam mana? Sakit-sakit tu masuk-masuk air tu kau suruh bawa kereta. Kau yang bawa kereta. Okey, silakan nak tengok belakang. Alhamdulillah boleh nampak raya. Tapi itulah tak boleh puji awal-awal kau ni. Kau ni jenis tak boleh puji awal-awal. Kalau puji awal-awal bolehlah kejap lagi kau buat macam-macam. Aku nak diam je kau nak tengok. Berarti kan buat semua set complete dengan A dengan B complete abang nak tengok. Abang nak bagi kau cun-cun mandak punya lah. Memang lesen tak simpan lah, pakai lah. Kata tak. Setelah lama abang didik kau kan. Hari ni aku nak hantar aku dah sampai masanya untuk aku hantar. Sebab kau pun dah orang cakap boleh berdikari lah. Abang boleh lepaskan. Tengok kau macam mana. Kau jalan tak jatuh tu lah. Elok lah tu. Asal gitu tu elok lah tu. Dah boleh lah tu. Daripada mula-mula kau bawa kereta dulu. Gerun abang. Yelah, mula-mula. Mula-mula kan. Gerun. Ya. Sebelum keluar tu ke jalan raya tu minta maaf dulu dengan kawan-kawan semua. Tak maaf kalau aku tak balik lagi gitu. Ini sekarang dah cun. Memang sekarang dah cun. Abang okey lah kau. Cuma kau kena jaga lah. Janganlah kau buat benda yang mengarut-ngarut. Yuk perut mak tengok kanan sikit. Kanan sikit. Aku cantik. Yuk tengok je. Tak ada legerun. Tengok orang jauh. Dia tak ada gerun. Macam itu. Yuk perut mak. Biar sampai habis tu. Biar sampai orang cakap dapat kejayaan. Biar dapat kejayaan.